Betulkah takdir Allah itu terbaik? Tidak betul soalan ini. Kenapa? Semua yang berlaku itu takdir Allah. Tidak ada yang tidak takdir. Apa makna takdir? Perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Ada tak benda yang Allah tak tentukan dia berlaku tanpa pengetahuan Allah? Tidak ada. Semua yang berlaku takdir Allah. Lagi. Takdir itu Allah baik, Allah jahat. Qadar baik benda yang kita suka. Apa? Contoh qadar yang baik, iaitu berniaga untung. Qadar yang tidak baik, berniaga rugi. Dua-dua ni telah ditetapkan oleh Allah. Kepercayaan kita, qada dan qadar, segala ketetapan telah ditentukan dan diperankan oleh Allah daripada azali. Semua perkara, bukan sebahagian perkara. Jadi dia kata, adakah takdir Allah itu terbaik? Jawabnya betul. Memang kalau sebut takdir, memang terbaik. Tapi nak kata semua itu takdir Allah, jangan kata separuh-separuh. Semua takdir Allah. Faham tak? Kita hanya Allah menentukan. Menentu tu ikut kita dah. Ikut bagaimana yang sudah ditakdirkan.